Ini satu lagi pot healing ala-ala kunyah kat kampung di sekitar Teluk Palima Garang. Sesuai nak bawa family, nak ngopi dengan kawan ke, nak sambut birthday pun dah juga. Macam kenal je, macam tahu je. Inilah dia setalam sedulang yang terletak di Jalan Kelang Banting, Teluk Palima Garang. Pot kunyah ni ada adik-beradik dia yang lain tau. Korang boleh rujuk pada video. Dan korang nak kunyah open air pun ada. Malah dia dah buka ruang yang lebih luas kat belah sini tau. Nak kunyah kat dalam rumah pun boleh. Yang ini berekon. Ada variety pilihan kunyahan. Nak kunyah secara loose pun boleh. Nak kunyah combo Sinoman yang Yazid kunyah ni pun ada. Sesuai nak kunyah 2 orang. Dan dalam set ni ada udang galang masak lemak. Rasa masak lemak dia memang weh. Pedas tu of course. Tu ada Asian dish. Yang ini korang boleh pilih dalam kategori Asian dish. Dan yang Ina pilih ni kambing black pepper. 2 pinggan nasi, 2 cuci mulut dan 1 jug minuman dari all time favourite. Kalau rasa tak cukup, boleh tambah nasi goreng rumah kampung. Ni actually nasi goreng kampung tapi versi meriah dengan udang tersusun satu-satu. Hurrah, hurray. Tapi tiba-tiba tekak tak ada mood nak kunyah makanan kampung. Belanja pasangan korang pasta macam minggu ini Fruity de Mare ni. Tak pastilah sebutan dia betul ke Ido. Yang pasti pasta ni ala-ala aglio olio yang ditenggelami dengan seafood yang banyak. Ni Ena minta extra pedas tau. Yang ini pula menu kegemaran Ena kalau kunyah di sepinggan semangkuk dulu. Ena sepinggan semangkuk? Ya, itu adik-beradik dia juga. Ada rasa pedas, ada rasa berlemak cheese, lepas tu ada creamy-creamy sedikit. Sebab tu Ena suka kentang ni. Dah kunyah yang pedas-pedas, perkena pemanis mulut pula. Kalau coffee lover macam Ena, baik korang pilih yang ini. Untuk minuman pun ada banyak pilihan. So, kalau korang nak tahu lebih lagi, mai kunyah sini. Memang marem weh.